Salah satu kelebihan besar simpanan emas bersama Public Gold, kemudahan buyback atau belian semula emas bila anda perlukan tunai. Dalam banyak kes, ada orang yang takut simpan emas sebab risaukan susah untuk jual balik emas tersebut. Tetapi dengan Public Gold, prosesnya sangat mudah. Anda boleh bawa sahaja gold bar atau dinar yang dibeli daripada Public Gold ke mana-mana cawangan seluruh Malaysia. Mereka akan beli semula pada harga buyback semasa yang dipaparkan secara telus di laman web. Anda tidak perlu risaukan tentang tawar-menawar harga atau kena tolak upah seperti barang kemas. Harga buyback Public Gold dikira mengikut berat dan ketulenan emas 999.9 tanpa sebarang potongan harga lain. Untuk emas anda dalam akaun Gap, prosesnya jauh lebih mudah. Anda hanya perlu membuat permohonan jual balik melalui aplikasi Public Gold dan duit anda akan terus dimasukkan ke akaun anda dalam masa 1 hingga 3 hari bekerja. Inilah sebab mengapa Public Gold menjadi pilihan ramai. Emas anda bukan sekadar cantik untuk disimpan, tapi mudah ditukar semula kepada tunai bila perlu. Sama ada untuk rolling modal bisnes, bayar rawatan atau menampung kecemasan keluarga. Simpanan emas bersama Public Gold memberikan ketenangan fikiran. Bukan sahaja ia melindungi nilai kekayaan, tetapi apabila terdesak, ia boleh dicairkan segera tanpa proses yang rumit. Bagi yang berminat untuk mengalihkan sebahagian simpanan ke dalam bentuk emas fizikal, anda boleh rujuk pin video saya untuk 5 langkah daftar akaun Public Gold dan saya akan bimbing anda dalam cara dan langkah-langkah simpanan emas yang terbaik untuk anda.